sejahtera para pengembara roh dan pencari kebenaran. Selamat datang ke saluran di mana kita menyingkap tirai misteri, menyelami akar umbi tradisi dan memahami bisikan-bisikan halus dari alam yang tidak terlihat. Hari ini, kita akan menjelajah ke kedalaman 4 Oktober, satu tarikh yang mungkin kelihatan biasa pada kalendar moden. Namun, di mata kebijaksanaan lama, ia menyimpan rahsia, amaran dan petunjuk yang mungkin kita abaikan. 4 Oktober bukan sekadar lembaran biasa dalam almanak. Bagi mereka yang peka terhadap gelombang energi alam, ia adalah satu hari di mana garis pemisah antara dunia kita dan alam gaib terasa lebih nipis. Ini bukan hari perayaan besar yang disambut dengan gempita, tetapi lebih kepada hari introspeksi, hari di mana kita diingatkan tentang kewajipan kita untuk menghormati alam, mematuhi adab dan berhati-hati agar tidak melanggar pantang larang yang diwarisi turun-temurun. Ini adalah hari yang menyeru kita untuk menyedari kehadiran yang tidak terlihat, untuk mendengar bisikan angin dan memahami isyarat alam yang sering kita lupakan dalam kesibukan hidup moden. Pada hari seperti ini, pelajaran dari masa lalu menjadi lebih relevan dan petua. Orang tua-tua bukan lagi sekadar cerita dongeng, tetapi panduan untuk melindungi diri dari musibah yang tidak diundang. Dalam konteks keagamaan dan spiritual di Malaysia, yang majoritinya beragama Islam, setiap hari adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, dalam budaya Melayu yang kaya, terdapat lapisan kepercayaan pra-Islam yang bercampur aduk dengan ajaran Islam, membentuk apa yang kita kenali sebagai folk Islam atau kepercayaan rakyat. Ini termasuk kepercayaan terhadap jin, malaikat, roh, nenek moyang dan pelbagai entiti alam gaib. Pada 4 Oktober, kita mungkin tidak merayakan hari wali tertentu, namun ia adalah hari di mana kepekaan spiritual individu boleh meningkat. Ramai selalunya disarankan untuk lebih rajin berzikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan memohon perlindungan dari Yang Maha Esa. Ada yang percaya pada hari-hari tertentu, semangat-semangat atau makhluk halus lebih aktif. Dengan itu, amalan-amalan rohani menjadi perisai. Mereka yang mempunyai hajat, sama ada untuk kesihatan, keselamatan keluarga, kelancaran rezeki atau mencari jodoh, mungkin mengambil kesempatan pada hari ini untuk memperbanyakkan doa dan solat hajat, memohon dengan lebih khusyuk agar hajat mereka dimakbulkan. Percaya bahawa pada hari-hari tertentu, pintu langit lebih terbuka untuk menerima doa hamba-Nya. Ia adalah gabungan antara ketaatan agama dan penghormatan terhadap kebijaksanaan purba yang mengakui kehadiran kekuatan-kekuatan lain dalam alam semesta. Sejarah dan mitologi, kisah Puan Sri Jentayu dan larangan hutan rimba. Untuk memahami mengapa pantang larang begitu penting pada hari-hari seperti 4 Oktober, mari kita selami satu kisah purba yang diceritakan di kalangan masyarakat Melayu lama, bukan tentang seorang wali, tetapi tentang satu asal usul larangan yang mendalam, yang dikenali sebagai kisah Puan Sri Jentayu dan hutan berbisik. Nun jauh di sebuah perkampungan yang terselindung di bawah naungan Gunung Ganang yang megah, hiduplah seorang wanita bernama Puan Sri Jentayu. Dia bukanlah seorang pahlawan, bukan juga seorang bomoh yang berkuasa, tetapi seorang wanita biasa dengan hati yang bersih dan jiwa yang peka terhadap alam. Puan Sri Jentayu dikurniakan kebolehan untuk mendengar bisikan hutan, memahami bahasa haiwan dan merasai perubahan energi bumi. Beliau sering mengingatkan penduduk kampung tentang adat dan pantang larang yang perlu dipatuhi agar tidak mengundang kemarahan penunggu hutan dan
makhluk halus yang mendiami rimba. Suatu ketika, datanglah musim kemarau yang panjang, mengering, tanaman layu, kelaparan mula mengancam. Beberapa pemuda kampung yang angkuh dan tidak menghiraukan nasihat Puan Seri Jentayu memutuskan untuk masuk ke hutan larangan di puncak gunung. Hutan itu dikenali sebagai hutan persemadian kerana di situlah roh-roh purba dikatakan bersemadi dan ia adalah tempat keramat yang tidak boleh diganggu sesuka hati. Puan Seri Jentayu telah berkali-kali memberi amaran jangan sesekali masuk ke hutan persemadian tanpa izin dan adab yang betul. Jangan mengambil apa-apa dari sana selain yang diizinkan oleh penunggu. Dan jangan sesekali berbicara kasar atau mencemuh makhluk di sana. Jika tidak, bala besar akan menimpa. Namun, pemuda-pemuda itu mengejeknya. Apa yang nenek tua ini tahu? Kami lelaki yang kuat, kami akan mencari makanan di mana sahaja. Mereka masuk ke hutan, memotong pokok-pokok sesuka hati, memburu binatang tanpa menghiraukan hukum hutan, dan yang paling teruk, mereka mencemuh dan mencabar penunggu hutan dengan kata-kata yang hina dan angkuh. Pada hari keempat, setelah mereka memasuki hutan, pada hari yang kebetulan serupa dengan 4 Oktober yang kita bincangkan ini, malapetaka melanda. Kampung dilanda ribut taufan yang dahsyat, disusuli dengan banjir kilat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Rumah-rumah roboh, tanaman musnah dan ternakan hanyut di bawah arus. Kehidupan kampung porak-poranda. Sementara itu, pemuda-pemuda yang angkuh itu tidak pernah kembali. Mereka hilang tanpa jejak, ditelan oleh hutan persemadian yang murka. Puan Seri Jentayu dengan hati yang sedih menjelaskan kepada penduduk kampung yang ketakutan, ini adalah pembalasan kerana kita telah melanggar sumpah dan larangan purba. Hutan persemadian menuntut hormat dan adab. Ingatlah, setiap perbuatan kita, setiap kata-kata kita punya kesan dan gema di alam ghaib. Kita tidak keseorangan di dunia ini. Selagi kita hidup, kita mesti menghormati makhluk lain, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sejak hari itu, pantang larang yang diajar Puan Seri Jentayu menjadi hukum yang tidak boleh dilanggar. Setiap 4 Oktober, penduduk kampung akan memperingati hari kehilangan pemuda-pemuda itu, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan kesedaran yang mendalam tentang adab dan hormat kepada alam dan alam ghaib. Ia menjadi hari peringatan untuk menjaga lisan, perbuatan dan hati agar sentiasa selaras dengan hukum alam dan hukum Tuhan. Blog informasi tanda-tanda takdir memahami bisikan alam. Pada 4 Oktober, seperti hari-hari lain yang penuh misteri, alam seringkali menghantar isyarat dan tanda kepada kita jika kita tahu cara membacanya. Ini adalah petanda yang diwarisi dari nenek moyang kita, bukan sekadar kepercayaan karut, tetapi hikmah yang membentuk kehidupan masyarakat Melayu. Petanda alam dan cuaca. 1. Bunyi burung hantu menjelang malam. Jika terdengar bunyi burung hantu yang sayup-sayup dan berlarutan pada waktu senja, ia dipercayai membawa khabar duka atau malapetaka yang bakal menimpa. Ada yang mengatakan ia adalah isyarat kematian atau bencana alam yang akan datang. Mengapa? Kerana burung hantu dianggap sebagai utusan alam ghaib. Suaranya membelah kesunyian, membawa mesej dari dimensi lain. Katak berbunyi riuh di siang hari. Jika katak berbunyi dengan riuh rendah di waktu siang yang terik, ini adalah petanda hujan lebat akan turun. Kononnya, katak memiliki kepekaan terhadap perubahan atmosfera yang tidak dapat kita rasai dan mereka berkomunikasi dengan alam
untuk memanggil hujan yang sangat diperlukan untuk menyuburkan bumi. 3. Awan merah menyala di barat senja. Awan yang berwarna merah menyala di ufuk barat ketika matahari terbenam dipercayai menandakan cuaca panas terik dan kering pada keesokan harinya. Ini adalah ramalan cuaca purba yang sering tepat, menunjukkan keseimbangan energi di langit yang membawa kemarau. 4. Bintang berkelip lebih terang dari biasa. Jika bintang di langit kelihatan berkelip dengan cahaya yang lebih terang dan jelas dari biasa pada malam 4 Oktober, ia meramalkan rezeki atau tuah yang akan datang. Bintang diibaratkan penunjuk jalan dan sumber cahaya yang membawa harapan dan kemakmuran. 5. Bunga-bunga liar mekar serentak. Jika anda mendapati bunga-bunga liar di sekitar kawasan rumah anda mekar serentak dengan cantik pada hari ini, ia adalah petanda kemakmuran dan kesejahteraan akan menyelimuti keluarga. Bunga melambangkan kehidupan baru, kesuburan dan keindahan yang menceriakan hati. 6. Gerhana bulan atau matahari ringkas. Sekiranya berlaku gerhana ringkas pada hari ini, walaupun hanya sekejap, ia adalah amaran bahawa akan berlaku perubahan besar dalam kehidupan peribadi atau masyarakat. Dianggap sebagai fenomena alam yang menggugat keseimbangan, membawa transformasi yang tidak dijangka. 7. Angin berhembus dari arah timur dengan kuat. Jika angin bertiup kencang dari arah timur, ia dipercaya membawa semangat dan tenaga positif. Angin ini dianggap penyapu segala masalah dan pembawa berita baik dari tempat jauh. B. Petanda rumah tangga dan kewangan. 1. Duit terjatuh secara tiba-tiba. Jika anda secara tidak sengaja menjatuhkan duit shilling atau wang kertas dan ia berguling jauh dari anda, ia dipercaya menandakan aliran rezeki anda akan terganggu atau ada perbelanjaan yang tidak dijangka. Ia adalah amaran untuk berhati-hati dalam menguruskan kewangan. 2. Kucing hitam melintas di hadapan rumah. Jika kucing hitam melintas di hadapan rumah anda pada pagi hari, ini dianggap petanda buruk. Ia dikatakan membawa nasib malang atau penyakit. Ini berakar dari kepercayaan bahawa kucing hitam ada kaitan dengan alam gelap atau makhluk halus yang jahat. 3. Tangan kanan gatal. Jika tapak tangan kanan anda tiba-tiba terasa gatal pada hari ini, ia adalah petanda anda akan menerima duit atau rezeki yang tidak disangka-sangka. Tangan kanan sering dikaitkan dengan penerimaan dan keberkatan. 4. Telinga berdesing tanpa sebab. Jika telinga anda tiba-tiba berdesing tanpa sebab yang jelas, ia dipercaya ada seseorang yang sedang mengata atau membicarakan anda, sama ada baik atau buruk. Ia adalah isyarat bahawa anda berada dalam perbualan orang lain. 5. Cermin pecah tanpa sengaja. Jika cermin di rumah anda pecah secara tidak sengaja pada hari ini, ia adalah petanda perpecahan atau perselisihan. Faham akan berlaku dalam keluarga. Cermin melambangkan keharmonian dan kesatuan. Pecahnya cermin mengganggu keseimbangan itu. C. Mimpi pada malam 4 Oktober. Mimpi pada malam 4 Oktober dipercayai membawa maksud yang lebih mendalam dan isyarat dari alam bawah sedar atau alam gaib. Setiap simbol dalam mimpi mempunyai tafsiran tersendiri. Melihat air jernih mengalir. Mimpi air jernih yang mengalir tenang menandakan ketenangan hati, kebahagiaan dan kelancaran rezeki yang akan datang. Air melambangkan kehidupan dan kesucian. Melihat ular. Mimpi ular seringkali ditafsirkan sebagai amaran terhadap musuh
yang tersembunyi atau pengkhianatan. Namun, jika ular itu tidak menyerang dan kelihatan jinak, ia mungkin melambangkan kebijaksanaan atau penyembuhan. Kadangkala ia juga dikaitkan dengan jodoh. Terbang di udara. Mimpi terbang melambangkan kebebasan, kejayaan dan peningkatan status atau kedudukan. Anda mungkin akan mencapai cita-cita yang tinggi. Gigi patah atau tercabut. Ini adalah mimpi buruk yang sering dikaitkan dengan kematian ahli keluarga atau perpisahan dengan orang yang tersayang. Ia juga boleh menandakan kerugian atau masalah kesihatan. Melihat emas atau permata. Mimpi emas atau permata adalah petanda baik, melambangkan kekayaan, kemuliaan dan pencapaian impian. Rezeki akan datang dari arah yang tidak dijangka. Berjalan di hutan gelap. Jika anda bermimpi berjalan di hutan gelap dan sesat, ini melambangkan kekeliruan atau masalah yang sedang anda hadapi dalam hidup. Anda mungkin merasa buntu dan mencari jalan keluar. D. Individu yang lahir pada 4 Oktober. Individu yang dilahirkan pada 4 Oktober dipercayai mempunyai sifat yang unik dan berani. Mereka selalunya memiliki karisma yang kuat, bijak dan berkeinginan tinggi. Mereka dilahirkan dengan semangat kepimpinan dan tidak mudah putus asa. Mereka juga dikatakan mempunyai kepekaan terhadap alam gaib atau intuisi yang kuat, mampu merasakan perubahan energi di sekeliling mereka. Namun, mereka juga cenderung untuk degil dan sukar menerima teguran. Kadang-kadang boleh menjadi terlalu yakin dengan diri sendiri. Takdir mereka seringkali membawa mereka ke jalan yang penuh cabaran. Tetapi dengan ketabahan yang luar biasa, mereka mampu mengatasi segala rintangan dan mencapai kejayaan yang gemilang dalam hidup. A. Nama-nama yang diberkati pada hari ini. Walaupun tiada konsep hari nama dalam tradisi Melayu, kita boleh melihat nama-nama yang mempunyai makna yang mendalam dan memberi inspirasi yang dipercayai membawa berkat jika diamalkan pada hari ini 4 Oktober. Nama-nama yang membawa maksud kekuatan, kebijaksanaan atau nur, cahaya, dipercayai memancar dengan lebih terang. Nuralisha, gabungan nur, cahaya dan Alisha, mulia. Seseorang yang membawa cahaya kemuliaan. Nuralisha dipercayai akan diberkati dengan ketajaman akal dan kemampuan untuk membimbing orang lain dengan penuh hikmah. Raihan, bunga syurga atau kesuburan. Individu bernama Raihan mungkin akan merasai ketenangan dan kedamaian dalam hati serta berkat dalam urusan rezeki dan keluarga. Khairul, kebaikan atau terbaik. Orang yang dinamakan Khairul akan diberkati dengan sifat-sifat terpuji, dihormati oleh masyarakat dan sentiasa membawa kebaikan kepada sekeliling. Zulkarnain, dua tanduk, merujuk kepada kekuatan dan kekuasaan. Pemilik nama ini dikatakan mempunyai semangat yang kuat untuk menjelajah dan mencapai matlamat besar, dilindungi dari segala mara bahaya. Tradisi dan ritual menjaga keharmonian diri dan alam. Pada hari seperti 4 Oktober, di mana energi alam dikatakan lebih sensitif, adalah penting untuk melakukan ritual dan tradisi yang dapat menjaga keharmonian diri, keluarga dan persekitaran. Ini adalah amalan yang diwarisi untuk mendapat berkat dan mengelak bala. Ritual pembersihan diri dan aura, mandian bunga 7 jenis. Tujuan untuk membersihkan aura negatif, membuang sial, menarik rezeki dan mempercepatkan jodoh.
mandian bunga ini dipercayai dapat menyegarkan semangat dan menarik energi positif. Apa yang diperlukan? 7 jenis bunga yang berlainan warna. Contoh, mawar merah, melur putih, kenanga kuning, cempaka, bunga tanjung, bunga kantan, bunga raya. Pastikan bunga-bunga ini masih segar dan berbau harum. 7 helai daun limau purut, sedikit garam bukit atau garam kasar, sebiji limau nipis, air perigi atau air paip yang bersih, baldi atau besen, bila dan bagaimana melakukan. 1. Persiapan, lakukan pada pagi 4 Oktober sebelum matahari terbit atau pada waktu senja. Masukkan semua bunga dan daun limau purut ke dalam baldi berisi air. Perah limau nipis ke dalam air tersebut dan masukkan garam. Kacau perlahan-lahan sambil berselawat dan membaca bismillah. 2. Niat. Sebelum mandi, niatkan dalam hati, Ya Allah, dengan izin dan kuasa-Mu, aku berniat membersihkan diri dari segala aura negatif, membuang sial, menarik rezeki dan kebaikan, serta memohon perlindungan dari segala musibah. 3. Mandian. Siramkan air mandian bunga ini ke seluruh tubuh dari kepala hingga ke kaki secara perlahan-lahan. Biarkan kelopak bunga dan daun jatuh membasahi badan anda. Jangan bilas dengan air bersih selepas itu. Biarkan air bunga itu kering pada badan secara semula jadi. 4. Selepas mandian, pakai pakaian bersih dan berdoa. Kelopak bunga dan daun yang tinggal boleh ditanam di tanah atau dibuang ke sungai yang mengalir dengan niat untuk mengalirkan sial pergi dari diri. Ritual kenduri arwah dan doa selamat. Tujuan untuk mendoakan roh nenek moyang dan saudara mara yang telah meninggal dunia serta memohon keberkatan dan keselamatan untuk ahli keluarga yang masih hidup. Ia juga cara untuk merapatkan silaturahim. Apa yang diperlukan? Makanan tradisional Melayu, contoh nasi ambeng, laksa, bubur lambuk, kuih muih, air yasin atau air yang dibacakan ayat-ayat suci, tikar atau karpet untuk tetamu duduk, seorang imam atau tok guru untuk memimpin doa, bila dan bagaimana melakukan. 1. Persiapan. Kenduri ini selalunya diadakan pada malam hari, malam 4 Oktober atau siang hari pada 4 Oktober. Sediakan hidangan dengan penuh keikhlasan. Jemput jiran tetangga, ahli keluarga dan sahabat handai. Ia adalah amalan untuk berkongsi rezeki. 3. Majlis. Dimulakan dengan bacaan Yasin diikuti dengan tahlil dan doa arwah. Selepas itu, doa selamat akan dibacakan untuk memohon keberkatan dan keselamatan. Imam atau tok guru akan memimpin bacaan-bacaan ini. Para tetamu akan mengaminkan doa tersebut. 4. Jamuan. Selepas doa, semua tetamu dijemput untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Berbual dan berkongsi cerita dalam suasana harmoni adalah sebahagian dari ritual ini mengeratkan ikatan silaturahim. C. Ziarah kubur dengan niat bersih. Tujuan untuk mengingati mati, mendoakan arwah yang telah meninggal dan mengambil iktibar dari kehidupan yang sementara. Ia juga adalah cara untuk menghormati nenek moyang dan memelihara hubungan dengan alam selepas mati. Apa yang diperlukan? Air mawar atau air bersih, yasin atau buku doa, penutup aurat yang bersih dan sopan, bila dan bagaimana melakukan. Persiapan lakukan pada pagi atau petang 4 Oktober. Sebelum pergi, bersihkan diri dan berniat untuk menziarahi kubur dengan hati yang ikhlas. 2. Di kubur, beri salam kepada ahli kubur. Siram air mawar ke atas kubur sambil membaca bismillah
dan selawat. Bersihkan tanah kubur dari rumput liar. 3. Doa. Bacalah Yasin, tahlil atau ayat-ayat lazim yang lain. Doakan arwah agar ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan diampuni dosa-dosanya. Memohon agar kita juga diberi keampunan dan kematian dalam iman. 4. Refleksi. Ambil masa untuk merenung kehidupan dan kematian. Ingatlah bahawa kita juga akan kembali ke liang lahat. Ini adalah proses penyucian jiwa dan memperkukuhkan iman. Di tradisi kulinari, pulut kuning dan ayam panggang berempah. Dalam budaya Melayu, makanan bukan hanya sumber tenaga, tetapi juga penyambung warisan dan penyimpan makna yang mendalam. Pada hari seperti 4 Oktober, di mana perhatian kepada tradisi adalah penting, hidangan-hidangan tertentu dihidangkan dengan niat dan makna tersendiri. 1. Pulut kuning. Pulut kuning sering dihidangkan dalam majlis kesyukuran dan doa selamat. Warna kuning melambangkan kemuliaan, kedaulatan dan keberkatan. Melekitnya, pulut melambangkan ikatan silaturahim yang erat dan harapan agar rezeki sentiasa melekat dan berpanjangan. Hidangan ini dipercayai dapat memanggil rezeki dan menyatukan hati. 2. Ayam panggang berempah. Ayam panggang yang diperap dengan rempah ratus tradisional melambangkan kesempurnaan dan kelimpahan. Rempah-rempah yang digunakan seperti kunyit, serai, halia dan lada bukan sahaja memberi rasa yang kaya, tetapi juga dipercayai mempunyai sifat perubatan dan pelindung dari gangguan makhluk halus. Dihidangkan bersama pulut kuning, ia membawa makna kesyukuran atas rezeki yang melimpah ruah dan perlindungan dari segala keburukan. Pantang larang utama, menjauhi musibah dan mendapat berkat. Pada 4 Oktober, sebagaimana hari-hari lain yang memerlukan kepekaan dan kesedaran, terdapat pantang larang yang perlu dipatuhi. Melanggar pantang larang ini dipercayai akan mengundang musibah, membuang sial atau menarik kemurkaan dari alam gaib. 1. Jangan menyapu rumah pada waktu malam. Larangan ini adalah kuat dalam masyarakat Melayu. Jika anda menyapu rumah pada waktu malam, dipercayai anda sedang menyapu rezeki keluar dari rumah. Selain itu, ia juga dikatakan akan menyapu masuk roh-roh jahat atau entiti negatif ke dalam rumah anda. Rezeki disimbolkan sebagai butiran-butiran kecil yang tidak boleh dibuang sewenang-wenangnya pada waktu gelap. 2. Jangan membunuh binatang yang tidak memudaratkan, terutamanya ular, kucing hitam. Ular dan kucing hitam seringkali dikaitkan dengan makhluk halus atau saka. Membunuh mereka tanpa sebab yang munasabah dipercayai akan mengundang balasan yang buruk seperti penyakit misteri, nasib malang atau dikejar oleh entiti yang marah. Hormatilah setiap kehidupan. 3. Jangan duduk di atas bantal. Bantal adalah objek yang digunakan untuk meletakkan kepala, lambang kehormatan dan tempat berehat. Duduk di atas bantal dianggap tidak sopan dan melanggar adat. Dipercayai tabiat ini akan menyebabkan bisul atau penyakit kulit yang teruk pada punggung. Ia juga melambangkan sifat sombong dan tidak merendah diri. 4. Jangan memotong kuku pada waktu malam. Larangan ini berakar dari zaman dahulu apabila tiada pencahayaan yang mencukupi. Memotong kuku pada waktu malam dengan pencahayaan yang malap boleh menyebabkan luka atau tertinggal serpihan kuku yang boleh membawa penyakit.
Secara mistiknya, ia dipercayai akan memendekkan umur atau mengundang nasib malang kerana serpihan kuku yang tertinggal boleh digunakan dalam ilmu hitam. 5. Jangan bersiul di dalam rumah, terutama dapur. Bersiaul di dalam rumah, terutama di dapur, dipercayai akan memanggil hantu atau makhluk halus untuk menumpang di rumah. Di dapur, ia dipercayai akan menyebabkan anda berkahwin dengan orang tua atau lambat mendapat jodoh. Ini adalah pantang larang untuk menjaga adab dan ketenangan dalam rumah. 6. Jangan menuding jari ke kubur atau pelangi. Kubur adalah tempat bersemadinya roh-roh dan pelangi adalah fenomena alam yang dianggap suci atau memiliki kuasa. Menuding jari ke arah objek-objek ini dianggap biadab dan tidak menghormati. Dipercayai jari yang menuding itu akan menyusut, membusuk atau menarik perhatian makhluk gaib yang negatif. 7. Jangan biarkan makanan terdedah lama. Makanan yang terdedah dipercayai akan dihinggapi atau dikongsi oleh jin dan syaitan. Ini mengurangkan keberkatan makanan dan boleh menyebabkan penyakit. Selalulah tutup makanan untuk menjaga kebersihan dan keberkatan rezeki. Jangan mengeluh berlebihan atau berkata-kata kasar. Kata-kata adalah doa. Mengeluh berlebihan dipercayai menarik energi negatif dan memburukkan lagi keadaan. Berbicara kasar atau mencarut mengundang kemurkaan Tuhan dan makhluk halus, menyebabkan rezeki menjauh dan suasana rumah menjadi tidak harmoni. Jaga lisan anda pada hari ini. 9. Jangan melangkah atau melangkahi orang tua. Tindakan melangkah orang tua dianggap biadab dan tidak menghormati. Ia dipercayai akan menyebabkan anda mengalami sakit belakang atau penyakit yang berpanjangan dan membuang berkat dari hidup anda. Hormatilah golongan tua yang penuh pengalaman dan kebijaksanaan. 10. Jangan bersidai pakaian di luar rumah pada waktu malam. Pakaian yang disidai di luar pada waktu malam dipercayai akan dijadikan tempat singgah atau disarung oleh makhluk halus yang berkeliaran. Ini boleh menyebabkan sakit badan, gangguan tidur atau demam apabila anda memakai pakaian tersebut. Sentiasalah angkat jemuran sebelum maghrib. Semoga panduan ini membantu anda menempuh 4 Oktober dengan kesedaran dan penuh hormat terhadap warisan yang tidak ternilai. Ingatlah, tradisi dan pantang larang ini bukanlah untuk menakut-nakutkan, tetapi sebagai panduan untuk hidup harmoni dengan diri sendiri, sesama manusia dan alam semesta. Terima kasih kerana bersama kami di perjalanan spiritual ini. Sampai jumpa di episod seterusnya di mana kita akan menyingkap lagi rahsia-rahsia alam yang belum terungkai.